Hai, selamat datang ke channel kami. Kali ini kami nak bermalam di tepi sungai di kawasan Lenggong. Cantik kan view dekat sini? Amazing Camp Legacy. Nasi talam acap. Kan? Okey, dah nak sampai. Kita cari landmark surau dulu. Sebab chalet ni dekat dengan surau. Masa kami cari chalet ni dekat Facebook, gambar sungai dia nampak menarik sebab kurang berbatu. Jadi senang anak-anak TAD nak mandi dekat sungai tu. Ada juga chalet lain kat sini, antaranya Rumah Sungai, Kuak Hill Resort dan lagi satu Teratak Sungai Kuak. Tu dia papan tanda inap Sungai Saleh. Kami nak menginap di inap Sungai Saleh. Sebelum sampai chalet tu akan lalu jambatan ni dulu. Kalau dah jumpa, memang betul lah laluan nak ke sini. Oh, ni sungai dia. Kalau tu mancing. Mancing apa tak tahu. Papa bawa ke? Papa bawa mancing ke? Mana? Mana nampak? Tu ke? Mana satu ya? Tu ke yang rumah kecil tu? Ini ada yang ada baju. Mana? Okey, dah sampai. Itulah unit Kemboja kami. Kemboja 1 dan Kemboja 2. Pergilah ni. Ambil barang dulu. Di sini. Nah. Kami ambil Kemboja 2. Oh. Ni satu situ lah. Ada nak? Kenapa tak ada tutup? Alina tidur. Alina tidur dengan mama papa. Mama? Ya, Alina dengan kakak. Arian buat apa? Arian jalan-jalan ke Perak? Arian jalan jauh.
dua kaki. Kaki apa? Apa lah? Dekat bawah unit Kemboja ni ada juga tempat memasak dan juga tempat bakar-bakar. Bolehlah nanti masak kat sini. Tapi kalau tak nak masak, boleh je call atau pergi kedai-kedai makan yang berdekatan dengan chalet ni. Ada banyak juga. Ni pun ada lagi ni ha. Bolehlah pilih mana-mana yang kita penan.